Okey. Dan hari jadi Aha. budak paling kecil. Adik dia paling kecil. Ha. Nama dia? Kasim. Kasih. So, inilah kita punya makanan ni. Banyaknya Mama masak. Ada ayam, nasi impit. Ada sotong, ada kari. Lepas tu ada buah betik. Kira hari ni ada apa dekat rumah? Hari jadi kasih. Kasih. Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. So, terangkan apa ada menu hari ni? Cepat. Sangkit oren. Makan-makan. Oh, ada kek. Muffin. Oh, nak satu. Sabar. Ni buah kacang. Jadi asyik kena dekat. Sini sikit dengan. Makan kek dulu. Happy birthday. Baliklah. Okey, okey. Yusra nak ucapan pun. Umi dah tanya dah tadi. Ucapan cepat. Selamat hari jadi kasih. Semoga panjang umur, lancar, pandai dan bijaksana, pandai. Dah baik. Dah baik. ABC. Budak baik dan kecil. Mana si kecil? Bedek kecil nak rakam. Ni. Saya yang kecil. Ucapan. Selamat jadi. Ya, berniaga. Merdeka. Alah 1 tahun baru pandai jalan. Merdeka. Adik. Bye. Sudu. Mana? Ada tadi. Birthday girl. Kasih tak ada perasaan. Makan kek. Ucapan hari jadi. Cakap. Hari jadi. Selamat hari jadi. Isha ke kasih? Isya ke kasih? Selamat hari jadi. Kasih. Cakap apa? Selamat hari jadi kata. Cakap je cepat. Happy birthday. Opa pun cakap. Ucapan. Selamat hari jadi cucu kasih. Cucu opa yang kasih. Oh, jalan kat belakang kau opa. Jadi. Wow.